Di sebalik kemeriahan kita menyambut bulan Ramadan dan Aidilfitri, hati kita sentiasa terpaut pada saudara mara kita di bumi Palestin, khususnya di Gaza. Alhamdulillah, sepanjang Februari hingga Mac ini, amanah anda telah selamat disampaikan. Kami telah melancarkan pelbagai inisiatif bantuan untuk memastikan kegembiraan Ramadan tetap dirasai. Daripada penyediaan iftar di Masjid Aqsa dan Universiti di Gaza, hinggalah agihan ratusan bangku Ramadan yang penuh khasiat pada keluarga yang memerlukan. Berkat sumbangan anda juga, projek Masjid Hayat di Sheikh Ejlin kini berdiri teguh dari fasa pembinaan hingga kelengkapan mihrab. Akhirnya, kita dapat melaksanakan solat Jumaat dan solat Hari Raya Aidilfitri yang pertama di situ. Dan tanda ingatan kami buat si cilik, baju raya baru juga telah diedarkan untuk membawa senyuman di pagi Aidilfitri. Bantuan ini tidak hanya terhenti di Gaza. Kita turut meluaskan kasih sayang ke kem-kem pelarian Syria, di Yaman dan Lubnan, menyediakan keperluan asas, makanan panas dan hidangan iftar buat mereka. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih buat para penyumbang yang budiman. Sumbangan anda adalah bukti bahawa mereka tidak dilupakan. Anda telah membawa cahaya harapan di sebalik kegelapan. Kami mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan anda dengan ganjaran berlipat kali ganda, dilimpahkan rezeki yang berkat serta diberi kesihatan buat anda sekeluarga. Semoga usaha kerja kita ini diredainya. Bantuan anda hayat mereka.